Podcast bersama Sheikh Dr. Omar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome kepada semua para muslimin dan muslimat yang mereka ikut podcast bersama Sheikh Omar. Dan insya-Allah taala untuk kali ini kita akan ada tajuk yang penting yang mana dibawa oleh seorang tetamu yang mulia yang dia adalah Saudara Ali. Saudara Ali yang dia seorang, alhamdulillah ada kerja, dia ada family. So dia ada soalan yang penting yang ramai sekarang pada tempoh ini juga tanya tentangnya. InsyaAllah ta'ala kita akan alu-alukan tetamu kita kemudian mendengar soalan-soalan daripada beliau. Ahlan wa sahlan bika. Apa khabar Saudara Ali? Baik, Syekh. Barakallahu fiik. Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Macam mana di bulan puasa? Alhamdulillah, Syekh. Boleh lah. Kita letih sikit tapi boleh kita gagahkan juga, insyaAllah. Masya-Allah. Abang Ali pejuang ini dia alhamdulillah ana tahu kerja dalam bidang teknikal. So bidang teknikal kadang-kadang berat juga dengan puasa itu. Betul, Syekh. Mencabar sikit lah bulan puasa. Ya, tapi alhamdulillah bila sabar kerana Allah Subhanahu wa taala ada pahalanya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Maka hari ini ada soalan-soalan yang Saudara Ali bawa kepada Syekh. Ya, Syekh, ada. Syekh pun tahu sekarang kita dah penghujung bulan Ramadan dah, dan biasa kalau kita pergi bazar Ramadan ke masjid ke mana-mana ke, mulalah orang mula sibuk nak bayar zakat fitrah. Kaunter-kaunter pun dah makin banyak dibuka. Amil pun jaga daripada pagi sampai petang. Jadi sebelum saya pun dah merasakan nak kena bayar zakat fitrah juga. Tapi sebelum saya nak bayar zakat fitrah ni, Syekh, ada beberapa persoalan lah yang saya nak tanya kat Syekh supaya Syekh boleh bagi pencerahan lah bagaimana cara yang betul untuk saya bayar zakat fitrah, Syekh. Masya-Allah, boleh. Ini tajuk yang penting kerana sekarang ramai orang yang mereka sibuk, mereka fikir tentang ini, nak belajar tentang ini. So sesuai kalau kita bincang tentangnya. Khususnya ada ramai ayah yang ada family pun dia nak tahu untuk dirinya, untuk family dia bagaimana bayar. Tu antara yang saya nak tanya, Syekh. Zakat fitrah ni apa sebenarnya zakat fitrah? Kemudian kenapa kita kena bayar zakat fitrah, Syekh? Okey. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa aqimus salata wa atuz zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Maka Allah Ta'ala telah menyuruh dengan salat dan telah menyuruh dengan zakat. Salat kita tahu yang fardu adalah 5 waktu, 5 salat sehari semalam. Tentang zakat, apakah jenis zakat? Zakat ada 2 jenis. Ada zakat harta, itu bagi yang punya harta, yang jenisnya adalah antara senarai harta yang wajib padanya zakat. Dan ada zakat namanya zakatul fitrah atau kita kata zakatul badan. Zakat badan itu orang keluarkannya bukan kerana dia seorang yang ada contoh perniagaan maka dia keluarkannya kerana hartanya itu, kerana perniagaannya. Tapi ini dia keluarkannya sebagai zakat badan. Perkataan badan pun kita dalam bahasa Melayu kita masukkan juga, kita guna zakat badan. Maka ada zakat al-mal, zakat harta, dan ada zakat badan. Zakat badan itu namanya zakatul fitrah. Maka ini antara jenis zakat yang fardu dalam Islam di atas orang yang ada padanya syarat-syarat yang disebut oleh para ulama. Dan zakatul fitr ini kenapa kita bayarnya? Pertama, untuk melaksanakan kewajipan. So, perkara yang diwajibkan oleh Allah, kita kena buat. Dan antara makna kita bayar zakatul fitr, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia kurniakan kepada kita buat amalan dan puasa di bulan Ramadan, dan ini nikmah yang besar. Sebelum Ramadan 2 bulan kita mohon, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Kemudian kita sampai, maka setelah kita habis dikurniakan nikmat besar itu, sebagai tanda syukur kepada Allah, kita melaksanakan
yang wajib ini. Kita bayar zakatul fitr. Dan ini antara perkara yang dalam agama kita membantu padanya yang lain. Takaful, dengan kita membantu yang lain dengan membayar ini. Maka ini mendidikkan jiwa kita. Ada setengah orang dia sepanjang tahun mungkin dia tak bagi sedekah, tak mahu keluarkan sedekah. RM5 kepada fakir pun dia tak bagi. Kemudian ada yang kata, ni kalau sedekah yang sunnah saja saya tak mahu buat. So dia tak rasa dalam hatinya kelazatan keluarkan sedekah. So bila zakatul fitr, jika dia antara orang yang fardu atasnya bayar zakatul fitr, bila dia keluarkannya, ini mendidikkan jiwanya. Mendidikkan jiwanya untuk dikeluarkan daripada hartanya apa yang membantu dengannya orang lain. Dan orang yang bayar zakatul fitr, insya-Allah dia dapat barakah untuk dirinya, untuk family dia. Kita tak tahu apakah jenis bala yang boleh jadi kita dijaga daripadanya kita dan family kita bila kita keluarkan bayar zakatul fitr. Kita boleh jadi sembuh daripada sebahagian penyakit. Kerana kalau sedekah yang sunnah, boleh jadi orang sembuh dengan sebabnya daripada penyakit. Baginda bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Yani rawatlah orang yang sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Maka ini zakatul fitr dinamakan sebagai sedekah yang wajib. Ini sedekah yang wajib kerana fardu untuk dibayar. Maka orang yang dia ada masalah di kalangan family dia mungkin tidak ngam sangat dengan isterinya ke atau anaknya atau family, hendaklah dia ambil peluang bayar zakatul fitr kerana Allah. Boleh jadi ini sebab untuk dipermudahkan urusannya dan diangkat bala daripadanya. Dan insya-Allah bila orang bayar zakatul fitr, ini jadi sebab untuk diluaskan rezeki baginya. Insya-Allah rezekinya bertambah. Kerana bila orang berinfak kerana Allah, maka ini biasanya akan digantikan dengan lebih banyak. Masya-Allah. Biasanya bila orang bersedekah, ada setengah orang dia takut mahu bersedekah. Dia takut, dia kata, nanti kurang harta saya. Tapi sebenarnya bila orang bersedekah dengan ikhlas, biasanya dia akan digantikan dengan lagi banyak daripada apa yang dia telah sedekahkan. Maka banyak kelebihan zakatul fitrah dan barakahnya besar. Maka jangan orang ambilnya ringan dan abaikan untuk bayarkannya. Maka ini adalah apakah ia zakatul fitr dan kenapa kita bayar. Harap jelas apa yang Syekh dah bagi. Masya Allah. Macam tu Syekh rupanya ya. Subhanallah. Masya Allah. Baru saya lebih jelas lah dengan apa yang Syekh bagi tahu. Dan bila Syekh sebut zakat badan tu, saya dulu teringat kecil-kecil dulu kita selalu sebut zakat zakat kepala lah macam tu. Kalau kawan-kawan kita main kepala kita waktu kecil dulu, kita marah sangat. Sebab kita kata, ayah aku bayar zakat lah. Rupanya ada kaitan dengan yang Syekh sebut ni. Baru saya teringat balik. Itu related kaitan dia tu. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Dan bila sebut zakat fitrah ni Syekh, siapa yang kena bayar dan kepada siapa kita kena bayar? Okey. Zakatul fitr ini, seorang Muslim yang mukallaf wajib ke atasnya untuk bayar zakatul fitrah oleh pihak dia dan mereka yang wajib ke atasnya menafkahkan mereka. Yani, seorang akan melihat pada dirinya. Adakah dia antara yang wajib ke atas mereka bayar zakatul fitr? Bagaimana dia ukur ini? Kerana kalau dia fakir, tak ada harta, maka kalau tidak ada padanya syarat kewajipan, maka tak wajib ke atas dia bayar. Tapi dia akan melihat pada dirinya. Adakah dia ada harta yang cukup untuk dia dan mereka yang wajib atas dia menafkahkan mereka untuk keperluan makan, minum, pakaian dan lebih daripada apa yang dia perlu untuk bayar hutang.
maka adakah dan juga untuk tempat tinggal, maka jika dia ada harta yang lebih daripada apa yang dia perlukan untuk makannya, minumannya, pakaiannya, dan tempat tinggalnya dan hutangnya, bagi dia yang pertama ini, makan, minum, tempat tinggal dan pakaian, ini untuk dirinya dan siapa yang wajib atas dia menafkahkan mereka. Tanggungan dia, Syekh. Jika dia ada lebih daripada itu, kita melihat kalau ada lebih, maka yang lebih itu kalau cukup untuk bayar zakatul fitrah, dia kena bayar, dia kena keluarkan zakatul fitrah. Dan ada perkara di sini yang ia yang kita mahu jelaskan. Bila kita kata makanan, masuk pada itu pun apa yang biasanya dibuat untuk raya sebagai kuih raya, manisan raya itu masuk. Ini masuk antara keperluannya, dan masuk pakaian yang biasanya dipakai di kawasannya untuk raya. Orang sepertinya bagaimana dia pakai untuk raya? Bukan sekadar pakaian, bukan Bukan sekadar apa-apa nasi biasa. bukan sekadar kita melihat adakah dia ada nasi putih je, bukan. Pagi raya nasi putih saja. Kita melihat juga adakah dia ada apa yang cukup untuk kuih raya, baju raya. Kita melihat kepada itu. Maka kalau dia ada yang lebih daripada keperluannya untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal, untuk dia dan yang wajib atas dia menafkahkan mereka, dan lebih daripada apa yang dia perlukan untuk hutangnya, walaupun hutangnya belum sampai masa untuk nak bayar, walaupun maka kalau ada lebih, maka dia kena bayar zakatul fitr. Kalau tak ada lebih, ada yang cukup hanya untuk ini, tidak ada lebih untuk nak bayar zakatul fitr, tidak wajib ke atas dia untuk bayar zakatul fitri. Okey. Sekarang bila kita sebut perkataan yang wajib ke atas dia menafkahkan mereka, siapakah mereka? Siapakah yang wajib atas orang menafkahkan mereka? Kalau atas daripada dia, maknanya kita namakan sebagai usul. Usul itu maknanya ayah, ibu, datuk, nenek. Kaedah pada menafkahkan al-usul adalah jika mereka orang-orang fakir, maka wajib untuk memberi nafkah kepada mereka, walaupun mereka mampu kerja. Kalau seorang ada ayah, ayahnya mampu kerja, tapi ayahnya dia tidak mahu pergi kerja, dia mahu duduk di pondok, dia mahu belajar mengaji. Contoh, dia sudah tua, dia mahu duduk belajar. Maka dia kata kepada anaknya, saya tak mahu kerja lagi. Maka si anak di sini wajib ke atasnya untuk menafkahkan ayahnya. Dia bagi nafkah kepada ayahnya jika ayahnya dia fakir. Tapi jika si ayah dia kaya, dia ada simpanannya, ada hartanya, dia bukan ke dalam keadaan fakir, tidak wajib ke atas anak untuk menafkahkan dia. Maka ayah, ibu, datuk, nenek wajib menafkahkan mereka jika mereka dalam keadaan al-faqr, seorang yang fakir, walaupun mereka mampu untuk kerja. Okey. Maka dalam keadaan ini, jika orang ada atasannya yang wajib ke atas dia menafkahkan mereka, so dia kena bayar juga zakatul fitrah oleh pihak mereka. Dia bayar zakatul fitrah oleh pihak mereka. Tapi kalau tidak wajib atas dia menafkahkan mereka kerana mereka orang kaya, mereka bukan fakir, maka tidak wajib atas dia untuk bayar zakatul fitrah oleh pihak mereka. Ini bagi atas. Okey, sekarang bawah. Kita namakannya furu', yakni yang bawah dia, yakni anak-anaknya. Maka anak itu kaedah pada menafkahkan anak adalah jika si anak itu dia belum baligh lagi dan dia fakir,
maka wajib ke atas si ayah untuk menafkahkan dia. Tapi jika dia kaya, jika anak itu kaya, maka si ayah boleh bagi kepadanya keperluannya daripada hartanya. Maknanya dia menggunakan hartanya untuk. So, kalau si anak itu dia kecil, belum baligh dan fakir, maka wajib atas ayah ni untuk bayar zakat fitrah oleh pihaknya. Kalau dia sendiri kaya, mungkin ibunya meninggal dunia dan ibunya seorang hartawan. So dia dah dapat harta tinggalan daripada ibunya. So dia jadi juga orang yang kaya juga. walaupun kecil. Maka si ayah di sini dia bayar zakatul fitr daripada harta si anak itu. Oh, ambil harta anak tu dan bayarkan bagi anak. Betul. Kerana anak sendiri dia kaya. Okey. Maka seorang akan tengok berapa anak yang dia ada, yang dia dia adalah belum baligh dan dia fakir, maka dia akan keluarkan zakat untuk mereka semua. Adapun anak yang baligh, yang sudah baligh, maka dalam mazhab Syafi'i sama ada untuk lelaki atau perempuan, anak lelaki atau anak perempuan, tidak wajib atas si ayah untuk menafkahkan anaknya yang sudah baligh. Sama ada lelaki atau perempuan dalam mazhab Syafi'i. Maka tidak wajib atas dia untuk membayar nafkah kepada mereka. So tidak wajib juga atas dia untuk bayar zakat fitrah oleh pihak mereka. Pada fakir lah. Walaupun mereka fakir, walaupun mereka orang fakir, melainkan kalau mereka dalam keadaan sakit yang teruk yang mereka tidak boleh cari pendapatan langsung atau gila. Maka bila dia gila atau dia ada penyakit yang memang menghalang dia daripada cari pendapatan, maka dia akan menafkahkan mereka. So dia kena juga bayar zakat fitrah oleh pihak mereka. Maka wajib pada ayah ni untuk bayarkan bagi anak juga. Dalam keadaan ini. Faham. Okey. Sekarang bagi selain kita dah cakap atas bawah. Selain itu siapa? Isteri. Kalau seorang yang berkahwin ada isteri, maka wajib atas dia menafkahkan isterinya. Walaupun isterinya dia ada harta, masih lagi wajib atas dia untuk memberi nafkah kepadanya. Maka wajib ke atas dia juga untuk bayar zakatul fitr oleh pihak isterinya. Maka dalam keadaan ini dia kena bayar zakatul fitr oleh pihak isterinya. Kalau dia ada 2 isteri, 3 isteri pun dia kena bayar untuk mereka, oleh pihak mereka. Okey. Sekarang bagi selain mereka ini, seperti adik-beradik, contoh. Okey, adik-beradik yang adik-beradik itu bukan antara yang wajib atas orang menafkahkan mereka dari sudut dalam bab nafkah. Dalam bab nafkah. Kalau dari sudut silaturrahim, kalau mereka ada keperluan, dia bantu mereka sebagai silaturrahim. Tapi dalam bab nafkah, tidak wajib atas dia untuk menafkahkan mereka. Maka ini adalah syarahan yang menunjukkan siapa yang dia kena bayar zakatul fitr. Saudara Ali berapa anak ada? Baru satu, Syekh. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Allah yubarik fihi wa yaj'aluhu minas salihin. Amin. Maka kalau ada seorang anak dan isteri dan kena melihat juga keadaan ayah atau tengok juga, maka akan kira berapa orang. Kemudian bila kira berapa orang, nanti kita bahaskan bagaimana bayarannya. Tapi kena tahu dahulu berapa orang. Kira diri dan siapa yang wajib atas saudara Ali untuk menafkahkan mereka. Kat saya, ayah saya lah kot. Okey. Ayah saya, isteri dengan anak seorang. Jadi 4 orang. 4 orang lah. 4 orang. Okey. Okey, 4 orang. So kalau dah tahu jumlah tu,
berapa yang saya kena bayar pula, Syekh? Itu soalan paling Ah, penting lah kot saya rasa. Antara yang penting jugalah. Okey. Berapa kena bayar? Mm-mm. Bayarannya adalah 1 sa' bagi setiap orang. Mm-mm. Sa' itu maknanya gentang. Yang ia ibarat 4 cupak. 4 cupak. 1 cupak adalah bila kita gabungkan 2 tangan seperti ini, apa yang penuhkan 2 tangan. Tapi 2 tangan apa? 2 tangan bagi lelaki yang saiz tangannya sederhana. Bukan terlalu besar, bukan terlalu kecil. Apa yang penuhkan 2 tangan yang digabung seperti ini dinamakan cupak. Maka 1 cupak atau mud kita kata dalam bahasa Arab. 1 sa' atau 1 gentang ia adalah sama dengan 4 mud. 4 cupak. So, maknanya bagi setiap seorang bayarannya adalah 1 sa', 1 gentang, yakni bagi setiap orang bayarannya adalah 4 mud. 4 cupak. Okey, 4 cupak daripada apa? Daripada makanan asasi yang paling diguna dalam negeri itu. Maka kalau kita di Malaysia, beras. Beras saja. Beras. Maka kalau bayar 4 cupak beras untuk bagi seorang, maka itu adalah kadarnya. Sekarang ia depend on volume. Ini adalah kiraan ini volume. So volume itu kalau untuk 4 cupak, kalau kita contoh 4 cupak gandum, kalau gandum kita kita nak tengok berapa beratnya, maka ia hampir 1,700 gram. 1 cupak. Untuk 4 cupak. 1 sa' tadi lah. 1 sa' 1,700 gram, hampir kepada itu. Maknanya 1 cupak ia kurang sikit daripada 500 gram. Betul-betul. Ya. Maka ini adalah kadar yang orang bayar untuk zakat al-fitrah. Okay, so sekarang saudara Ali dia di Malaysia. So kalau di Malaysia makanan asasi beras. Beras lah. Okay. Kalau setengah negara yang lain seperti di Asyam contoh, kalau di Asyam maka ia adalah gandum. Gandum. Maka orang tengok mana dia hidup. Okey. Sekarang kiraannya seperti ini, kalau 4 orang, so 4 gentang. 4 gentang beras lah. Ya, 4 gentang beras. Ini adalah menurut mazhab Syafi'i seperti itu. Dan bayarannya kepada siapa? Bayarannya kepada asnaf. Kepada asnaf ada 8 asnaf yang disebut di dalam Al-Quran. Antara mereka adalah orang fakir dan orang miskin. Dan ada asnaf yang lain. Maka bayarannya kepada al-asnaf. Ini adalah secara ringkas tentang kadar bayaran. Tinggal lagi satu yang ia bila dibayar zakatul fitr. Betul Syekh, lupa. Bila dibayar zakatul fitr. Maknanya supaya orang dia tahu dirinya. Okey. Zakatul fitr itu wajib jika orang sempat sebahagian daripada Ramadan dan sebahagian daripada Syawal. Maknanya kalau berlaku kematian di Ramadan, seorang contoh dia mati di bulan Ramadan, tidak wajib untuk keluarkan zakat al-fitr bagi dia kerana dia tak sempat sebahagian daripada Syawal. So atau kalau seorang dapat anak baru, jika isterinya bersalin pada 1 Syawal, dah habis Ramadan, tak wajib bayar zakat fitr bagi anak ini yang baru. Tapi kalau isterinya bersalin pada asar hari yang akhir daripada Ramadan, kemudian anak ini masih lagi hidup sampai masuk Syawal, dia bayar zakat fitr kerana dia sempat sebahagian daripada Ramadan, sebahagian daripada Syawal. Dan waktu untuk bayar ada 5 waktu yang dibahagikan kepada 5 waktu. Waktu keharusan, harus untuk bayar, boleh. Yang ia Ramadan. Bila masuk Ramadan, dah boleh bayar. Dan ada waktu kewajipan yang ia terbenamnya matahari
hari yang akhir daripada Ramadan. Itu jadi wajib untuk dibayar kerana orang dah sempat sebahagian daripada Ramadan dan sebahagian daripada Syawal. Dan ada waktu fadilat yang dia keluarkannya sebelum solat hari raya. Pagi raya tu je. Ya, Oh, pagi raya sebelum solat hari raya. Pagi raya sebelum solat. sebelum solat. Itu waktu fadilat. Ui. Kerana dengan ini dia ramai orang berhimpun dan itu membantu orang fakir dan miskin. Dan ada waktu yang makruh tangguhkan sampai kepadanya yang ia setelah solat hari raya. Setelah solat hari raya. Dan ada waktu yang ia haram tangguhkan sampainya yang ia setelah terbenam matahari. Setelah terbenam matahari hari raya. Dan ini jika tak ada alasan, tak ada uzur, ditangguhkan sampai setelah terbenam matahari hari raya. Dan di sini saya nak tambah sedikit tentang isu keperluan orang yang kita kata supaya wajib atas dia bayar. Okey, mungkin nanti saudara Ali akan fikir, ini keperluan saya untuk tempoh berapa ke? 1 tahun ke 2 tahun? Saya nak tengok keperluan family. Untuk keperluan berapa? Untuk saya nak tengok adakah ada lebih untuk bayar atau so kata ulama, dia melihat kepada hanya hari raya dan malam yang datang setelahnya. Oh, Hanya untuk tempoh itu. singkat tu je. Ya. Bukannya lama sampai tahun depan ke. Ya, bukan 1 tahun depan. So dia tengok dalam untuk hari raya dan malam yang datang seterusnya, adakah ada keperluan itu yang kita bahaskan? Yang tadi sebut tadi tu lah, makanan, pakaian dan kalau lebih hutang semua tu. Dan ada lebih daripadanya untuk bayar zakat fitrah, itu yang dia tempoh itu. Untuk waktu yang singkat. Ya. Masya Allah. Maka ini adalah tentang zakatul fitr. Ada lagi soalan tentang zakatul fitr? Kalau kita nak bayar dengan duit macam mana, Syekh? Bayar dengan duit, kalau bukan bayar dengan beras ni, maka ada pendapat ulama yang kata boleh bayar dengan duit juga. Ada sebahagian ulama yang kata boleh sah bayar juga dengan duit, seperti duit ringgit sah untuk bayar. Okey, saudara Ali, ada lagi soalan tentang zakatul fitr? Takat yang bagi saya takat yang tu je lah. Okey, harap insya-Allah taala saudara Ali nanti insya-Allah dia dapat melaksanakan dengan betul insya-Allah. Dan insya-Allah sampai ke hari raya gembira bersama family. Insya-Allah semoga Allah taala menjadikan kita antara yang dilepaskan daripada api neraka pada bulan yang mulia ini. Amin. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak datang dan jumpa dengan Syekh. Sama Syekh. Akramakumullah. Barakallahu fiik, Syekh. Akramakallah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah habis episod ini dalam podcast bersama Syekh Dr. Omar, dan insya-Allah taala kita akan teruskan nanti dengan tajuk-tajuk yang penting bagi orang-orang Islam. Maka nantikan episod yang seterusnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membunuh isterinya dengan cara lelaki bertindak mengelar isterinya. Seorang lelaki bertindak membakar unit kediaman abang. Bermula daripada Ramadan al-Mubarak, Islam wajib bergaduh. kita akan menjawabkan banyak soalan Sebabkan stres atau tekanan semakin aqidah, fiqh, salat, tekan yang dikejar mohon maaf puasa, sebelum masuk waktu sebelum haj, zakat, isu berkaitan fatal daging haram. halal atau tidak, Depan hukuman mati di atas perbuatan membunuh ibu kandung. berkait dengan family, community. Maka nantikan kita podcast bersama Syekh Omar. Podcast bersama Syekh Dr. Omar.